Lagi je lah diorang lover, diorang pun baru nak merasa mencinta. Sebab kita orang memang tak dipenuhi dengan kata-kata pedas, tapi kita orang dipenuhi dengan bilik-bilik dalam bank. Wah lah korang ni. Syahmi makan ikan singgang. Korang kena sedar, Cik Syafi ni tak redup bukan sebab korang, tapi sebab kuat menunggang. Karina view tinggi pun perlukan Syafi lah. Tak masuk dah. Slow sebab Syafi Mengajuk. kita orang kena pujuk. Tak masuk dah. Disebabkan Syami dah terasa sangat ni. Dia dah mula terasa, Syami dah rasa macam berdebar-debar sangat ni. Sabar. Sabar. Buta kau lagi banyak lagi tak? Cipta kejayaan bersama, elit jatuh cinta bersama, sulit. Dengar ayat yang kau cabar aku tau. Baik kuning, warna baik kuning, loncing, ting, 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 ting. Kita tak boleh bergaduh, Syami. Kita kan best friend. Daus tengok cerita Ben 10. Dah dapat comeback Asus ni, jangan pula lepas ni nak bagi alasan tak gairah lah nak buat konten. Nama tu Bento, rumah ST, mobil tu banyak, harta beli, orang memanggilku. Abang makan Syah. Dia punya tahap sakit lagi sakit daripada tonsil. Susunan awak. Susunan awak. Berapa? Lokman minat Nani. Kadang-kadang lupa Lokman ni bawa balik umrah ke bawa balik hari geni. Saya akan redakan keadaan, jangan risau. Dalam pedas-pedas saya ada manis-manisnya. Apa dia? Karina Lit. Apa itu? Cipta kejayaan bersama, elit jatuh cinta bersama, sulit. Bila kau cabar. Okay. Alright. So sekarang ni fighter akan berada di belah kiri dan lover akan berada di sebelah kanan. Tapi ini penentuan untuk korang berdua. Sekarang ni kita ada Kapan versus Zuafa. Pi kapan ke kapan aku tak kisahlah. Kapan wafat? Kapan wafat Alright. Jadi jom kita mulakan Pi kapan versus Zuafa. Silakan. Nampak pun macam sebelah ni redup sangat. Kamu boleh mulakan lah. Oh. Oi, dah mula tunjuk belagak. Okey. Ipan kaki manja. Dari solo dah dapat partner. Kalau tak naik juga, baik kau solo je. Baik, dua je kau. Ipan jangan bagi. Astaghfirullahalazim. Dia bagi teguran. Pantai bang. Ini je rupanya Zuafa punya apa standard. Bagi dulu, bagi dulu. Okey, dengar Zuafa baik-baik. Okey. Zuafa kuat menyelam. Apa itu? Tak nak cakap banyak, inilah partnership bakal tenggelam. Dengan yakin ni. Yakin je. Baiklah, come on. Okey. Najah bagi? Disebabkan Ipan cakap macam tu kan, yakin kan Nazla bagi kat Ipan balik lah. Okey. Bagi. Ipan pegang tempayan. Apa itu? Nak tanya, Abe bagi partnership ni sebab bagus ke sebab kesian? Betul. Kesian. Sebab doa Ipan yang makbul. Kesian. Ipan, okey tak? Aduh. Okey. Tak, masalahnya Tendang je macam ni. dua-dua dia sakit pun. Ni aku tunjuk lah. Okey. Partner aku. Macam mana? Nazla, first of all kena minta maaf dulu awal-awal lah. Kita risau kan, kita kan kawan kan. Okay. Family. Lawan. Okay. Najla sekarang aperture. Apa tu?
Kalau partnership ni nanti sendu, jangan salahkan orang. Memang diri kau tu punca. Awak dahsyat. Dia punya tahap sakit lagi sakit daripada tonsil. Okey. Sakit. Okeylah. Okey. Jangan mengalah ni. Biar aku pula yang bagi. Okey? Ini untuk korang dua tau. Korang dua. Kau sorang-sorang. Boleh. Okey. Najla senyum. Alamak, manisnya. Apa? Konten ni lebih nyala. But trust me, bila datang kat konten yang ni, confirm terbalik office-nya. Waduh. Tiba-tiba muncul cakap Cina tau. Bagus, kau punya JJ bagus. Tapi aku rasa bukan level aku untuk lawan kau. Okey, bagi lagi. Okey. Partner kau lagi bagi. Ya. Okey. Okey, setakat kau nyanyi apalah sangat. Okey, dengar ni Naza dengan Arif naik pentas berprestige. Apa? Orang lain masuk AI, boleh cakap, boleh buat YouTube, boleh berlakon. Bukan nyanyi je. Ingat, ini AI, bukan big stage. Ada lagi tak? Okay, bukan big stage Okay, sini Nazra bagi tahu pula. Pika suka berbaja. Beria nak join group ride. Bawa angkat tongkat sikit dah nak jatuh. Nak tanya ni, betul-betul boleh naik motor ke nak ambil hati akak je? Sampai begitu Najla cakap dekat partner kau nak. Waduh. Lupa diri. Kau bekas saya punya juga tu. Okay, dengar Zuafa gaya beruduk. Apaan tu? Kamu disipkan ni sebab apa? Sebab suara merdu ataupun view sendu? Okay. Alright. Dia buat apa? Tiba-tiba balik terus jadi jahat buat mulut tu. Hey. Okay. Ya. Nama dia dah nanti. Baik, ya kasihan baik punya. Tak ada hamnya kita cuba Okey. Rindunya rasa nak berbuka. Apaan tu? Jap. Ni dah okey. Ni seluar dalam ke? Alamak celakanya. Dengar ni, petang-petang main bola. Apa tu? Kalau kau tak nak partner dengan Rif, baik kau sama aku je lah. Apa kau ni? Weh, tak respect ni. Shen, partner kau dari tadi Cina lah apa dia bagi semua nak masuk aku. Bro. Kau terpaling function. Dari tadi kau bagi dia je. Kenapa? Takut nak lawan ke? Okey, dengan satu lagi. Last lah. Sorry Rif dengan Najla. Dengar ni Naza dengan Rif dengan lagu pakai playlist. Kalau nak partnership tak ada orang pilih kau, lebih baik kau release. Rufa berani. Guys, tolong kecam share. Dia tak bercakap lagi hari ni. Baca kata Lokman minat Nani. Kadang-kadang lupa Lokman ni bawa balik umrah ke bawa balik hari geni. Kumpul
kereta jadi addiction. Mal, kau perasan tak satu benda? Engkau dengan aircon kat sini, dua-dua ada dekat sini tapi tak function. Jatuh hati kena panahan. Harry, kesian kau kan? 24 jam jadi kuli bata aslah. Last-last bukan kau pun yang jadi pilihan. Rizan potong kuku. Kakak lapor bertetap dia potong dia. Rizan nombor 1. Thank you Aisyah, selamatkan Mal. Sepatutnya Capik sebelah kau, Mal duduk situ. Amri Una tangkap burung kikir. Abel, betul ke nak bagi dia orang berpartner? Bukan apa, takut dah start bercakap, orang dah tekan skip. Amri suka buat amal. Beria pertahankan Aisyah, last-last jatuh kat tangan Amal. Daus ada makwa. Daus ship dengan Aslah ni jangan bawa vibe adik-beradik. Takut nanti salahkan viewer. Daus tengok cerita Ben 10. Dah dapat comeback Asus ni, jangan pula lepas ni nak bagi alasan. Tak gairah lah nak buat konten. Aslah kerja bomba. Partnership makin naik, makin bongkak. Takut kau lupa yang diri kau tu hamba. Asus jalan straight. Dua orang talent yang baik dekat YouTube, tapi dekat trade Kepala Irfan bulat. Nak tanya, dekat rumah tak ada sejadah ke sampai mengadu kat track, bukan dalam solat? Daus true colour. Damira tak okey, Darsila tak okey, memang perlukan Aslah ke untuk comeback semula. Orang lain elok je nak bertukar partner, tapi awak tu nak stay menggunakan modal air mata. Sophie makan keropok sirap. Mungkin tu first time aku nangis sebab jantan, tapi kau entah berapa kali pun tak terkira. Aku cakap kita tak payah main.